Apa hukum berzikir menggunakan buah tasbih? Apa hukum berzikir menggunakan buah tasbih? Adakah termasuk dalam pegang batu masa Jumaat? Masbahah ataupun kita bagi biji tasbih, para ulama ada berbeza pandangan tentang hal ini. Namun begitu, kalau tanya pendapat saya antara orang yang pertama secara personal saya gunalah. Bukan, tapi itu bukan hujah. Saya daripada dulu memang guna. Ibn Taymiyah antara orang yang menyatakan hasan, benda ni tak ada apa bagus. Kerana Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, ini saya sebut tokoh-tokoh yang cenderung kepada aliran untuk memegang hanya pada kurun-kurun yang awal. Muhammad Saleh Ibn Uthaymin kata tak ada masalah. Kerana selagi mana dia ada kena lihat kan. Pertama, yang terbaik orang guna jari dia. Kan? Nabi SAW kata, waqidna bil anamin innahunna mas'ulat wal mustantaqat, dalam riwayat Ibn Hibban. Dan kera dengan jari jemari ini kerana dia ditanya dan akan bercakap pada hari kiamat, dan guna jari belah kanan, datang belah kanan. Tapi mungkin satu orang berzikir sampai 100, 200, 300, dia mungkin boleh guna buah tasbih, atau dia boleh guna apa? Elektronik sekarang. Sekarang orang kata tasbih haram, bid'ah kata. Hal elektronik tak apa. Dia tanya apa beza? Okey. Kalau sekiranya dia gunakan tasbih tu, dia tak kata sunat guna tasbih, dia tak kata. Dia kata ini bukan beribadat, ini nak kira lah. Macam mana kita nak kira dengan guna alat apa? Sebagai satu alat kira. Maka ini adalah harus. Sebahagian kata hasan, pasal bagus lah. Selagi mana dia tak riak, seperti yang disebut oleh Ibnu Jauzi dan Tilbisul Iblis. Riak di jalan, bawa tasbih keliling, supaya orang nampak dia duk kira zikir. Sebahagian tu Confucianism, buah kat tengkok sekali. Ada, saya pergi, tuan-tuan, ada. Bawa tasbih besar-besar ni, gantung kat dinding tu. Malam-malam dia duduk macam ni. Kira aja. Nak tunjuk kat orang kata dia berzikir. Kalau macam tu memanglah riak. Tapi kalau seorang untuk kira untuk diri dia, sama ada alat elektronik ke, dia guna tasbih ke, dia tak pernah kata inilah dapat pahala pergantian. Tak kata ini adalah wasilah. Ini bukan ibadah, ini wasilah. Ini adalah cara untuk kita nak guna. Habis tu orang tak guna jari. Jari mungkin boleh guna, tapi orang tak ingat lah bila sampai 1000, 2000. Ayo orang tanya lah zikir apa 1000, 2000. Dia zikir lah apa-apa pun. Banyak hadiah amalan-amalan yang Nabi suruh kita zikir lagi banyak lebih baik. Dia selawat ke, dia istighfar ke. Mungkin setiap hari ada orang yang istighfar sehari tak kurang dari 1000. Jadi dia tak mau kurang tu, tapi nak kira macam mana? Dia kira pakai tasbih tu. Ada orang pakai elektronik. Walaupun ada di kalangan para ulama yang cenderung untuk kata bid'ah kerana benda ni sama dengan Yahudi, sama dengan Buddha dan seumpamanya. Ini semua kadang-kadang argumen pada saya tidaklah begitu kuat. Persamaan cara alat sama. Kan? Kita naik kapal terbang, tengok ni, para mugari tu kira orang naik kapal terbang pakai alat tu kan. Sedang kan? Berapa orang? Dia dah tak boleh, tu sama dengan kapal terbang. Tak ada lah. Ini semua wasilah. Tak timbul. Jadi apa saja lagi kita tak kata tasbih ni lah, kalau pegang ni dia lain ni. Power duk main kot ni. Kalau ada itu, itu salah. Itu boleh membawa kepada bid'ah kerana dia i'tiqad biji tu bukan tapi kalau itu sekadar untuk mengiranya, maka tidak menjadi masalah dalam hal seperti itu. Bolehkah saya mengerjakan solat walaupun ubat dipaksa melahirkan telah pun dimasukkan dalam badan, situasi atas katil hospital?
Kalau sekiranya seseorang itu apabila masuknya waktu salat, hendaklah dia menunaikan salat. Begini, bagi wanita ataupun sesiapa yang tahu bahawasanya dia akan dimasukkan ubat tertentu pada, misalnya dia akan dimasukkan ubat pada waktu pada pukul 8:30 malam. Dia kata 8:30 masuk dalam wad, kita akan masukkan ubat. Ubat itu akan menyusahkan dia daripada untuk dia bergerak untuk solat, untuk dia berdiri dan seumpamanya. Maka dia jamak solatnya tanpa qasar, boleh jamak takdim, dia semayang maghrib, dia semayang isya siap-siap, ataupun semayang zuhur, semayang asar siap-siap, supaya dia jamakkan dalam bentuk itu untuk membolehkan dia menunaikan ibadat berkenaan. Jika kata dia tak tahulah tadi duk okey saja, tiba-tiba dah masuk dan mereka pula suruhlah dia masukkan ubat, dia solat dalam keadaan yang dia mampu. Walaupun misalnya dia duduk begitu, dia solatlah dalam keadaan tersebut. Dia sama ada dia berbaring, kalau dia dah tak boleh berdiri, dia solat dalam keadaan. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintah kamu dengan satu perkara, datangilah dengan kadar yang kamu mampu. Kalau itu kan kadar mampu ni pun kita nak kena tengok juga. Kadar ni, kadar apabila agama perintah satu benda, kadar kita mampu. Saya buat contoh. Kadang-kadang orang bukan kadar dia mampu. Kita datang daripada luar tadi, masuk ke masjid. Jalan kaki. Berjalan boleh, artinya kita berdiri pun boleh. Bila mai-mai masuk, kita semayang, kita duduk atas kursi. Sebenarnya tak betul. Kerana pasal apa? Kita duduk, tadi kita berjalan pun boleh. Kita hendaklah solat dalam keadaan berdiri. Tapi dia kata, saya nak rokok, nak sujud tak boleh. Kalau nak sujud tak boleh, hanya terbabit dengan sujud, tapi tak terbabit dengan qiyam, berdiri. Rokok boleh tak? Rokok boleh. Rokok boleh, kena rokok lah. Yang apa yang tak bolehnya? Yang tak bolehnya nak sujud. Kalau duduk sujud tak boleh lah, terkepak habis kaki. Hanya boleh duduk di atas kerusi sahaja untuk menyelamatkan keadaan. Duduk atas kerusi ketika untuk sujud. Dia turun setakat yang dia mampu. Tapi apa benda bahagian-bahagian yang dia mampu buat, dia tak boleh tak buat, kerana ada bahagian yang dia tak mampu sujud. Dengan rokok sendiri dia buat tak mampu dah. Padahal rokok dia mampu. Dia mampu berdiri, dia mampu rokok sikit, letak, walaupun mungkin dia tak begitu rapat, tapi dia boleh rokok. Dan ini berlaku pada banyak orang. Daripada awal tadi berjalan elok, main-main orang takbir, iqamat, terus dia duduk atas kursi. Pasal apa dia duduk? Tadi berdiri boleh. Berdiri dululah. Melainkan dia berdiri lama sikit, nak jatuh, tak apalah, dia duduklah. Tapi kalau dia masih boleh berdiri, hendaklah dia berdiri. Kerana kita yang tak boleh itu bahagian apa? Dan kita nak kena tengok. Mungkin ada orang dia boleh sujud kalau dia duduk di atas lantai. Dia mungkin yang dia tak boleh berdiri. Jadi dia tak berdiri tapi dia duduk atas lantai, dia boleh sujud. Sujud boleh 2 kali. Rokok dia boleh buat pergerakan. Nabi juga pernah duduk semayang sujud. Sebab tu ada hadis, idza shalla jalisan fa sallu julusa. Bila imam semayang duduk, kamu semayang duduk. Ni ada perbincangan panjang bab ni, tapi saya nak sebut matan hadis je. Maksudnya imam dah semayang duduk, kalau sekiranya tak boleh berdiri. Nabi pernah semayang duduk kena jatuh ke kuda, tapi dia main-main terus duduk atas kursi. Padahal kalau dia duduk, dia boleh sujud tu. 2 sujud dia boleh buat. Terus dia buat kesimpulan, dia duduk atas kursi. Padahal kalau dia duduk dia boleh duduk elok. Mungkin dia tak boleh berdiri je lah. Jadi dia hendaklah tengok macam mana keadaan yang paling membolehkan dia menunaikan paling banyak bahagian-bahagian rukun di dalam solat itu. Ini sajalah dia tanya tu, tapi saya sebut. Pasal setengah orang semua berjalan boleh, mai-mai tak boleh terus duduk atas kursi, terus semayang atas kursi. Melainkan dia memang tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri dia jatuh.
Jadi dia duduk, nak rokok pun dia tak mampu. Dia termasuk yang boleh lah, saya tak nafikan lah. Jadi kita masing-masing tahu keadaan diri kita. Kemudian bila kita duduk di kursi ni, nak peringat jugalah. Setengah orang, dia hanya fikir tentang dia saja. Dia duk ukur kaki dia nak bagi sampai sama dengan kaki saf tu. Jadi dia kalau gemuk ke, kalau dia tolaklah kursi dia pas ke belakang. Dia kira dia kaki sama dengan saf, habis saf belakang tu tak sama. Kerana dia kira dia kena pergi ke depan. Kerana dia kena pastikan orang lain yang di belakang tu tak terputus saf dia kerana kursi dia. Tak apalah Allah uji kita. Kita tak ada sembahyang tak ada masalah. Tetapi kita janganlah kita duk kira kursi kita aja. Kita tak ambil kira. Dan sebahagian orang, dia ada kursi bersandar. Semayang, dia duduk atas kursi sandar. Dia tak perlu sandar. Relax saja semayang dah tu, sandar saja. Pasal apa you sandar? Mana boleh semayang bersandar? Tapi dah kursi dah sandar. Kursi dah sandar, dan kau pergi cari kursi dah sandar. Melainkan dia tak boleh nak berdiri duduk. Kalau duduk nak jatuh ke belakang, tak apalah dia sandar. Ada tempat sandar tu tak apa, tapi kita tak boleh bersandar lah. Ni semayang sementara tu imam baca Fatihah sandar elok kan. Padahal dia duduk saja. Apa semayang duduk bersandar pula? Pasal melainkan dia perlu bersandar. Maksud kalau tak bersandar tu badan dia akan jatuh ke apa? Itu tak ada masalah lah, itu cerita lain. Ini juga perkara-perkara yang saya rasa kita kena baiki untuk orang yang dengar ni semualah. Dia setiap orang ada keadaan diri dia. Cuma orang yang tengok pula. Janganlah kita judge orang. Lagi bila dengar ni, duk fikir, ni macam jiran aku tu. Ni pun satu hal juga. Kita tak tahu, mungkin dia tak boleh berdiri betul. Mungkin dia ada keadaan dia. Mungkin sebelum ni dia tak dimaklumkan. So, tolong bagi keluasan dalam hal ni. Dan kita sekadar bagi tahu, jangan nak judge orang. Mungkin keadaan kaki dia kita tak tahu, kesakitan dia kita tak tahu. Cuma kalau dia tanya, kita habaq macam tu. Tadi kata Syekh Utsaimin pertahankan mandi wajib, tapi dalam karya Bistari Syekh Utsaimin kata tak. Tapi di dalam syarah kepada Bulughul Maram ni, Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dia cenderung kepada pendapat yang mewajibkan ini. Bahkan ada hadis Samurah bin Jundub selepas daripada itu yang mungkin kita akan baca pada minggu hadapan, bahwasanya hadis itu hadis itu sekaligus lah kita baca. Dalam hadis itu disebut man tawaddaa yaumul jumu'ah fabiha wa ni'mah wa man ightasala fal ghusl afdal fabiha. Siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka itu satu benda yang baik. Siapa yang mandi itu lebih afdal, maka macam itulah yang lebih baik. Syekh bin Utsaimin hujah dalam hal ini bahwasanya hadis ni dia khilaf ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Kerana dalam hadis ini hadis Samurah bin Jundub, Al-Hasan Al-Basri yang merupakan salah seorang daripada rawi dikatakan tidak bertemu dengan Samurah. Hasan Al-Basri itu alim besar, tapi dikatakan terputus kerana dia tak bertemu dengan Samurah, sahabat Nabi SAW. Jadi apabila nama dia ambil daripada Samurah, ada pertikaian. Yang kedua, Syekh Utsaimin kata lafaz hadis ni tak nampak macam lafaz Nabi. Bunyi rakik, dia panggil bunyi longgak. Nabi tak cakap bahasa longgak gitu. Ini pendapat dia dan itu yang dia disebut. Cumanya fuqaha ni biasalah, kadang-kadang pada satu masa dia berpendapat pada satu pendapat, kemudian dia berbeza pendapat dengan pendapat dia yang awal kerana ada dalil dia yang dia lihat. Itu biasa berlaku di kalangan para fuqaha. Tak ada. Imam Syafi'i sendiri masa di Iraq pendapat lain, ada qaul qadim. Masa di Baghdad di Mesir pendapat lain, iaitu qaul jadid.